Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya masak nasi biryani. Cara yang mudah iaitu dengan menggunakan periuk nasi elektrik. Sebab video ni panjang, jadi untuk bahagian pertama ni, saya akan tunjukkan cara memasak nasi dulu bersama dengan acar jelatah. Bahagian kedua nanti iaitu next video, saya akan tunjukkan cara memasak daging masak hitam pula. Ini adalah cawan yang saya gunakan untuk menyukat beras dan juga air. Cawan masa beli periuk nasi elektrik ya. Dalam video ni saya gunakan 2 cawan beras basmati. Bilas bersih dengan air paip dan tapiskan. Saya akan rendam beras basmati ni anggaran masa lebih kurang 30 minit. Rendam gunakan air biasa sahaja. Sebab beras ni dia jenis keras ya, jadi saya rendam sekejap. Ketepikan dulu. Untuk menumis, saya akan gunakan sebiji bawang besar. Kalau anda nak gunakan bawang merah pun boleh. Gunakan anggaran 3 hingga 4 biji. Selain itu, saya juga akan gunakan 3 ulas bawang putih yang dihiris nipis. Dan 1 inci halia. Halia ni kalau anda nak hiris nipis ataupun nak potong secara mancis pun boleh. Tak kisah ya mana-mana. Saya juga akan gunakan setengah biji buah tomato. Buah tomato ni besar jadi saya gunakan setengah biji. Kalau kecil anda boleh gunakan sebiji dan hiriskan secara dadu. Selesai bahan untuk menumis, ini pula adalah bahan taburan di atas nasi nanti. Saya gunakan anggaran 2 hingga 3 tangkai daun ketumbar. Bersihkan dulu dengan air paip, basuh pada bahagian akar dan daunnya kalau ada pasir dan hiriskan halus. Ini pula adalah daun pudina, saya gunakan juga anggaran 3 hingga 5 helai. Juga akan dihiris halus. Bahan taburan ni sebenarnya opsional ya, untuk mengharumkan nasi nanti. Sekarang kita dah masuk kepada bahagian menumis pula. Saya gunakan 2 sudu besar minyak masak dan 1 sudu besar lebih sikit minyak sapi. Panaskan dan cairkan minyak ni dan kemudiannya kita akan tumiskan bahan yang telah kita hiris tadi, iaitu bawang besar, bawang putih, halia dan juga daun pandan ni kalau besar anda gunakan sehelai pun dah cukup. Biarkan semua tumisan ni layu dan berbau harum. Saya akan masukkan rempah 4 sekawan, iaitu kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh dan buah pelaga. Masukkan juga buah tomato yang telah didadukan tadi dan masaklah sekejap sehingga semuanya layu. Untuk memasak nasi biryani, saya akan gunakan 2 sudu besar rempah biryani. Ada dijual di pasar raya ya dengan pelbagai jenama. Masukkan sedikit air anggaran 1/4 cawan dan kacaukan hingga sebati menjadi paste dan masukkan ke dalam tumisan tadi. Masak gunakan api perlahan sehingga rempah sedikit kering dan juga pecah minyak. Bila nampak pecah minyak begini, boleh matikan api dan ketepikan sekejap. Masukkan beras yang kita dah rendam tadi, tapiskan dulu, buangkan airnya dan masukkan ke dalam periuk nasi elektrik. Seterusnya, masukkan pula bahan tumisan. Nisbah sukatan adalah 1 cawan beras bersamaan dengan 1/2 cawan cecair. Cecair ni merujuk kepada campuran air dan juga susu. Dalam video ni tadi kan saya gunakan 2 cawan beras basmati. Jadi cecairnya adalah 3, iaitu saya gunakan campuran 2/2 cawan air dan 1/2 cawan susu sejat. Susu sejat ni adalah susu cair yang dalam tin tu. Ada pelbagai jenama. Masukkan kesemuanya ke dalam periuk. Untuk sukatan garam, saya gunakan anggaran 1/4 sudu kecil bagi 1 cawan beras. Tadi sebab saya gunakan 2 cawan beras, jadi saya masukkan garam ni 2 kali. Dan juga setengah cube pati ayam.
Kacaukan sedikit dengan secara perlahan, tak perlu kacau sangat. Dan masaklah seperti kita memasak nasi biasa. Bila airnya kering, waktu ni nasi belum cukup masak lagi ya. Saya akan gunakan chopstick ataupun nak gunakan sudu atau apa-apa pun boleh. Buatkan beberapa lubang kecil pada nasi. Saya akan titiskan pewarna kuning ke dalam lubang yang kita buat tadi. Kalau ada bajet lebih, boleh gunakan saffron ya. Tapi saffron agak mahal juga. Seterusnya, saya akan taburkan kismis. Kalau nak gunakan kismis hitam pun boleh. Dan juga biji gajus yang telah pun dipanggang. Ini optional ya. Kalau anda tak nak tabur pun tak apa. Hirisan daun ketumbar. Dan juga hirisan daun pudina. Daun ni akan mengharumkan lagi nasi kita. Tidak lupa juga bawang goreng. Tutupkan kembali tudung periuk dan saya akan biarkan dalam mood keep warm anggaran masa 10 minit. Selepas 10 minit, nasi kita bolehlah digembur secara perlahan. Beginilah hasil tekstur nasi yang kita sediakan tadi. Anda dapat lihat ya tekstur nasi ni, dia berderai dan tidak melekit-lekit. Sekarang saya akan masuk kepada penyediaan acar jelatah pula. Tak lengkap rasanya kalau tak ada acar jelatah ni. Saya gunakan setengah biji nenas. Nenas ni dia kecil sahaja, jadi saya gunakan setengah biji. Untuk hiris ni terpulang ya, anda nak hiris macam mana pun tak apa. Bahagian keras ni ketepikan dulu. Saya hiris tidaklah terlalu tebal dan tidak terlalu nipis sangat. Saya juga gunakan sebatang timun Jepun. Kalau gunakan timun biasa, mungkin beraya sikit. Anda kena buangkan bijinya pada bahagian tengah. Setengah batang lobak merah, saya tak kupas pun kulitnya ataupun kikis kulit tu. Saya hanya akan hiriskan nipis dan seterusnya potong secara mancis. Cara potongan ni terpulanglah kepada cita rasa anda. 3 biji bawang merah, saya akan hiris nipis juga. Nak gantikan dengan setengah biji bawang besar pun boleh. 1 tangkai cili merah. Kalau sukakan lebih pedas, anda boleh letakkan beberapa tangkai cili padi. Satukan semua bahan hiris ke dalam mangkuk. Masukkan sedikit garam dan juga sedikit gula. Bukan untuk manis tapi untuk seimbangkan rasa. Sebagai alternatif kepada penggunaan cuka, saya akan gunakan 4 biji limau kasturi, buangkan bijinya dan perah ambil jusnya. Kalau nak gunakan cuka, anda gunakan anggaran 3 hingga 4 sudu besar. Untuk perut yang sensitif kepada cuka, anda boleh gunakan jus perahan limau kasturi ni ya. Gaulkan hingga sebati. Selesai semuanya, sekarang kita dah boleh menghidang nasi. Untuk nasi biryani kali ni, saya akan hidangkan bersama dengan daging masak hitam. Kalau nak makan dengan ayam masak merah pun boleh. Jangan dilupakan acar jelatah dan sebagai pelengkapnya, saya akan hidangkan juga bersama dengan papadom. Saya harap anda sudi mencuba resepi yang mudah ni. Jangan lupa nantikan untuk bahagian yang seterusnya nanti, saya akan kongsikan cara memasak daging masak hitam. Siap!